Okay, so hari ni you datang sini nak ambil kereta lah. Yep. Okay, apa sebenarnya terjadi dengan kereta you Kereta ni setahun yang lepas kawan saya lah. Nama dia. Dia datang, dia kata dia tak boleh pakai nama dia. So dia nak guna nama saya lah. Saya cakap okey lah. Sebab kawan kan. Umur dia 40 lebih macam tu lah. Lepas tu dah lulus semua, dia pakai setahun lebih okey lah. Lepas pada setahun lebih tu, baru problem. Dia tak bayar, so setiap bulan bank akan call lah. Sebab nombor dia semua tukar. Nombor dia semua tukar, bini dia kita dapat. Tapi bini dia cakap dia tak tahu benda pasal benda ni. So macam mana nak dapat over dia kan? So setiap bulan bank akan call. Sebab bank akan call lepas 3 bulan kan. Okey, lepas 3 bulan dia akan bayar. Sampai 3 bulan dia bayar, lepas tu potong. 2 bulan kira okey balik. Duk ulang sampai dekat 6 bulan 7 bulan lah jadi macam tu. Kereta ni dah ditarik, saya bagi alamat semualah. Dia tinggal kat Bangi semua. Okey, saya bagi alamat tapi kena tarik dekat PJ. Dia tak ada dalam kereta. Lepas tu I call bank, beritahu alamat semua, pergi tarik. Tapi bank cakap kena ada surat kuasa daripada saya kan. Lepas tu saya cakap pergi tarik je lah. Saya dah cakap okey kan. Kita tak boleh sebab selagi dia tak 3 bulan, dia tak boleh tarik. Sebab dia bila 3 bulan dia bayar. So jadi 2 bulan benda tu batal. So kereta ni dah ditarik sekarang ni. You tahu tak masa dia nak tarik tu? Tak. Ada orang inform tak? Tak ada. Saya sampai surat pun saya tahu. Kena bayar 4 bulan yang tak bayar. Kena bayar legal fee 400 lebih. Bayar 500 untuk tunda kereta ni lah. Itu lah semua dekat 28 lebih lah. Dekat juga ni campur ni lagi. Jangan bagi nama sesuka hati tau. Walaupun saudara mara.